telah ternyata dengan secara rasmi bahwasanya kerajaan Muhammad bin Salman As-Saudiyah telah bantu dan sokong akan Amerika Syarikat dan Israel dengan secara rasmi. Apakah maklumat dengan secara lanjutnya? Jom ikuti bersama di dalam video ini. Salam kepada saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi dan juga bapa-bapa yang dihormati. Dan semua peminat-peminat, dan kita telah dah ambil kenerangan daripada warta-warta yang telah berlaku di kawasan Timur Tengah ataupun dikatakan Tawan Ok Klang. Sekarang learning masih duk hangat semenjak pada tanggal 11 baru ni hingga sampai hari ni tanggal 19 dah pada bulan 7 tahun 20 ni duk bertikai di antara Amerika Syarikat dengan Iran tak berhenti lagi, yakni duk bergilih atas pergi mari. Maka sebelum daripada kita nak tahu perkenaan dengan Muhammad bin Salman telah sokong akan Amerika Syarikat dan Israel, sebelum pada tu saya nak beri penerangan perkenaan pada tanggal 16, 17 dan juga 18 sehari lagi. Pas cuma nak ayah 3 hari itu. Baik, pada waktu kemarin, iaitu pada tanggal 18 bulan 7 tahun 20 ni, pihak daripada Amerika Syarikat buat pertindak berat terhadap Iran, kata ya tabang yakni carwat melalui udara air menuju kepada beberapa sasaran ataupun paumai di dalam negara Iran, iaitu di kawasan retak ataupun jemaat yang tinggi di dalam negara Iran, membawa ke jadi runtuh dan ada beberapa daripada rakyat yang duduk guna akan jemaat ataupun retak saat itu jatuh turun, dan di situ juga ada kematian dan juga ada sakit beberapa orang oleh kerana terbakar dan putus retak runtuh turun. Tu pada tanggal 18 pada waktu kemarin yang saya dapat laporan daripada Television Arabiah dan juga daripada KRT dan juga daripada TRT yang saya dapat, dan juga daripada IRCC pun laporan lagu tu juga, iaitu pihak daripada Iran sendiri. Dan seterusnya kita masuk di dalam berita Al-Mayadin dan seterusnya Al Jazeera yang ada buat berita di situ. Maka selepas daripada pihak Amerika Syarikat menghantarkan akan negara Iran pada waktu kemarin itu dengan beberapa tempat, maka pihak Iran pun hantar klik, yakni balas klik menuju ke sasaran dia pergi kepada tempat kediaman ataupun bertapak oleh pihak tentera-tentera Amerika Syarikat yang ada di dalam Kuwaiti dan juga di dalam Bahrain, membawa ke di tempat bancakan pengkalan daripada tentera-tentera Amerika Syarikat yang ada di situ tu bakar dan jala. Kalau mengikut laporan daripada TRT daripada KNN, dia laporan kata di situ tu ada di kawasan Bahrain ada tentera daripada Amerika Syarikat telah mapuh 4 ekor, dan seekor lagi tu hilang tak tahu ke mana ketika bang jatuh berkali hancur lebu dengan hatu pun boleh jadi juga tak. Tapi hak mapuh hak boleh dapat jasad ataupun boleh dapat mayat ataupun katakan bangkai dah 4 ekor saja. Lepas tu hak seekor lagi tu ketika dia dah ada pertibakan di dalam tempat dia dah, masalah kata di camp dia tu. Maka pihak Iran hantar di situ di kawasan Kuwait dah membawa ke jadi nyala terbakar, mapuh selalu 4 ekor, lepas tu seekor. Mungkin jadi habu angin ke hancur ke mana tak tahulah tu. Itu laporan daripada KNN yang telah dilaporkan melalui Chonghok dia. Dan juga berita-berita yang lain lagi termasuk Al Jazeera. Dan seterusnya pihak daripada Saudi telah laporan dengan secara rasmi. Kenapa boleh laporan rasmi? Kerana pada beberapa hari yang telah lepas, pihak daripada Muhammad bin Salman ataupun Muhammad Salman itu telefon masuk kepada Bobby Trump minta bantuan dengan alat senjata beberapa lagi untuk tambah untuk nak jaga negara dia, oleh kerana Iran dah hantar negara dia kata yakni dia istihar dengan cara kau dengan secara kerasa lah, makna kata dia nak lawan lah akan Syiah daripada Iran dan juga Syiah daripada Yaman. Maka dia telefon masuk kepada Bobby Trump, kata dia nak sokong Bobby Trump lah dengan dan juga Israel. Itu telah kenyataan
kata Saudi sekarang ni dah melawaikan akan Iran dan juga melawaikan akan Houthi Ansarullah pada Yaman, dan dia tak sokongkan Palestin. Asalnya huminya dah demo tu kalau mengikut laporan kak dah setengah daripada setengah, seperti mana ni Mustafa Mani'i tu tim ataupun ketua anggung hak terbaru ni dia kata dia ni kaukang ataupun masuk sebelah pihak Palestin. Sebab itulah dia nak lawan Amerika Syarikat dan Israel, kerana dia nak bela kat Palestin lagi. Itu telah berkata oleh Mustafa Ali Khamenei. Dan walau hakikat sebenarnya nak ke mana tu sebagai nak buat kambang dia ke atau nak buat menepih dia ke Palestin tu sebagai penepih dia ke hak tu wallahu alam lah. Tapi dengan laporan dia kata dia ni duduk sebelah Palestin dan dia akan nak sokong Palestin. Dan juga dia nak lawan dengan Amerika Syarikat dan juga Israel dengan secara mana pun dia nak lawan. Dan dia sekarang ni dia seolah kata dia cai Yutafakon dan juga Tawiti cara-cara untuk nak buat perang dengan Amerika Syarikat ni hak pesing baru pula. Dan dia waktu buat senjata-senjata moden, senjata-senjata baru untuk nak mempertahankan dan juga nak lawan, nak pertikaian dengan Amerika Syarikat. Dan di mana tepat Amerika Syarikat duduk mana, tak kira di negara siapa pun dia akan atas. Bagi kita juga Houthi daripada Yahya Sari khosuk dia daripada Yaman tu, Ansarullah daripada Yaman tu beristihad juga, kata dia pun nak beri bantu nak lawan juga dengan Amerika Syarikat dengan Israel untuk nak bercampur tangan dengan Iran dan juga nak beri perbebasan juga kepada Palestin. Tetapi Saudi tak menjadi tali hidung lah seolah kata, walaupun Syiah demo tu, tapi pasal dia dah semenjak mana-mana dah Saudi ni telah jadi orang panggil orang-orang yang pro Amerika Syarikat dan Israel lama mana dah. Sahabat tu di masa dulu-dulu tu ketika Amerika Syarikat masuk serai di dalam kota Mekah dengan secara orang panggil dengan secara teknik, bukan secara peperangan dengan secara budi perang ni tak. Masuk pergi dakwah dia tu lah di dalam kota Mekah, yang beberapa orang kota Mekah takut dia dan suruh pakai Quran saat itu mengikut hak dia khandak, yakni khandak ke Yahudi dan pokok Nasara, dan juga buat perkara-perkara hak tak sakut tak canggah dengan dia. Lalu itulah apabila ada ulama-ulama di masa tu banyak dah kita telah tilik kepada sejarah lepas-lepas mari dah daripada orang yang menghalangi akan perbuatan kerajaan Saudi, banyak mana dah kena bunuh di masa dulu. InsyaAllah kita boleh tahu lagi dengan secara laik lagi perkenaan dengan hati insyaAllah pada video yang lain. Kemudian pada hari ini juga pada tanggal 19 bulan 7 tahun 20 ni dah bertikai pula pada pagi ni yang saya dapat maklumat tu, kata bertikai kali ni tu pihak daripada Iran saat itu dia plan yutasah ada panggil cara-cara dia dan juga Tawiti dan juga alat moden untuk nak lawan dengan Amerika Syarikat ni pesing baru pula. Dan waktu buat senjata-senjata yang pelik-pelik saja sekarang ni dia dok show ataupun dia waktu buat melalui video, dia kata dia nak lawan dan dia tak akan hundur walaupun setapak pun. Dan juga dengan maklumat tu pada hari ini juga telah istiharah oleh Perdana Menteri Rusia iaitu Vladimir Putin telah kenyataan kata dia pun nak sokong ke Palestin dan dia nak sokong akan Iran dan dia nak bantu juga pada Iran untuk memperhatikan dan mempertahankan akan perbuatan Amerika Syarikat dengan Israel terhadap Iran dan juga Palestin. Itu telah dilaporkan. Ini negara-negara yang bukan Islam, tetapi mereka itu ada peri kemanusiaan. Tilik tengok kepada perbuatan yang dibuatkan oleh Israeliah dan juga Amerika Syarikat terhadap orang-orang di Palestin itu jadi nyanyo. Jadi walaupun mereka itu tidak ada agama Islam seperti Rusia dan sekarangnya Iran, tetapi orang panggil sifat mereka itu ada di dalam hati mereka, iaitu dengan sifat peri kemanusiaan. Dia tengok puasa nyanyi terhadap orang yang dia kena buat nyanyi oleh Amerika Syarikat dan Israel. Lalu itulah dia tu nak bantu. Dan begitu juga kata Khalid Korea Utara, dia pun untuk nak wisokongnya juga Skoda. Begitu juga China wisokongnya juga Skoda terhadap Palestin dan juga Iran untuk buat ada bertikai kepada Amerika Syarikat dan Israel. Tetapi China ni spesial cidik tengok dulu tak. Biasanya nanti tepuk tangan belakang kerana hak tu pun nanti tengoklah ke mana. Saya pun boleh laporan dengan secara ni lah untuk kepada berminat. Dan insya-Allah kalau ada masa dan juga ada maklumat-maklumat yang lain saya akan sampaikan kepada video yang lain pula. Sekadar ni dulu untuk video ni.